Ini isu sehari dua. Ramai duk tanya saja, apa komen Mak Hussein berkenaan dengan pencerobohan tanah Musangking di Raub? Saya menjawab mudah. Sebenarnya isu ini isu yang sangat-sangat bagus. Isu yang sangat baik kepada imej UMNO dan kepimpinan kerajaan negeri di Pahang. Terutamanya di bawah pentadbiran Tok Wan Rosdi. Wan Rosdi bin Wan Ismail. Dan kepimpinan kerajaan serta kerajaan tempatan. Kenapa, tuan-tuan, saya berkata sedemikian? Kerana ini membuktikan bahawasanya walaupun DAP adalah rakan gabungan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan untuk menubuhkan kerajaan, terutamanya di negeri Pahang, tetapi Tok Wan Rosdi sebagai Menteri Besar tidak takut, tidak gentar kepada apa-apa jua tuntutan kerana ia adalah hak negeri Pahang. Sebelum ini, kita dituduh kita barwa DAP lah, kita ni penjilat lah, kita umpama lembu, ditarik hidung lah, macam-macam. Kan? Tetapi ini membuktikan bahawasanya UMNO bukan seperti mana yang kita dakwa. UMNO bukan seperti mana yang dituduh. Kini UMNO telah membuktikan bahawasanya siapa sahaja, undang-undang tetap undang-undang. Jadi, kepada rakyat negeri Pahang, sepatutnya kamu perlu berbangga dengan kerajaan negeri Pahang dan Tok Wan Rosdi sebagai Menteri Besar. Kerana Tok Wan Rosdi sedang berusaha sebaik mungkin untuk mengembalikan hak rakyat dan negeri. Kalaulah Tok Wan Rosdi ini nak lepas tangan, dia kena jadi Menteri Besar Kelantan. Dia tidak berusaha untuk ambil semula hak rakyat dan negeri. Sebaliknya, dia berikan pajakan 99 tahun, 66 tahun kepada pihak-pihak utamanya Cina luar negara. Jadi Tok Wan Rosdi tidak seperti Menteri Besar Kelantan yang lepas tangan. Tok Wan Rosdi kalau dia nak selamat, dia bagi pajakan. Tak payah nak riuh-riuh. Tak payah nak berbalah, nak bergaduh. Bagi pajakan, settle. Kerajaan negeri ambil hasil. Tetapi itu bukan cara sebagai seorang Menteri Besar UMNO di Pahang. Hak rakyat tetap hak rakyat. Kau tanam pokok itu berpuluh tahun ke, yang lepas adalah lepas. Tetapi di bawah kepimpinan Tok Wan Rosdi, dia patut kembalikan hak rakyat. Jadi kepada rakyat negeri Pahang, anda patut berada di belakang Tok Wan Rosdi. Apa-apa yang terjadi, kamu patut memberikan sokongan kepada Tok Wan Rosdi. Jangan ikut rentak Perikatan Nasional. Tok Wan Rosdi lawan penceroboh. Tetapi PAS dan Perikatan Nasional lawan Tok Wan Rosdi. Mana katanya, PAS ini hanya menceduk di air yang keruh. Menangguk di air yang keruh. Ingin mengambil kesempatan di atas apa yang berlaku. Sepatutnya PAS berada di belakang Tok Wan Rosdi. Bantu Tok Wan Rosdi untuk mengembalikan hak rakyat. Bukannya pergi nak jatuhkan Tok Wan Rosdi. Jadi kita dah nampak PM perangai PAS yang sebenarnya. Dia sedang menunggang isu. Bukannya dia nak menyelamatkan rakyat. Bukannya menyelamatkan nasib tanah dan sebagainya. Saya secara peribadi ingin mengucapkan tahniah kepada Tok Wan Rosdi. Kerana Tok Wan Rosdi tidak takut dengan apa-apa juga tuntutan ataupun ugutan dan sebagainya. Hak rakyat, hak negeri patut diselamatkan. Dan Tok Wan Rosdi saya yakin dan percaya kerana patuh dan taat ini kesetiaannya kepada Tuanku Sultan Negeri Pahang. Jangan pergi orang menceroboh tanah-tanah negeri Pahang ini. Saya pernah dalam ni banyak orang menceroboh tanah negeri Pahang ini. Kerana Tuanku Sultan Pahang sendiri pun mengakui bahawa Tok Wan Rosdi adalah seorang menteri besar yang hebat, yang patut disokong, yang patut dipertahankan. Jadi sekali lagi saya minta kepada rakyat negeri Pahang, jagalah Tok Wan Rosdi baik-baik. Tok Wan Rosdi sedang berusaha sedaya upaya untuk kembalikan hak negeri dan saya yakin dan percaya ini akan memberikan manfaat kepada rakyat negeri Pahang. Dan dalam masa yang sama, ia membuktikan bahawasanya UMNO bukan barwa kepada DAP. Tahniah kepada Tok Wan Rosdi, tahniah kepada seluruh kepimpinan kerajaan negeri dan kerajaan tempatan di negeri Pahang.